Kuih nekbat sudah sinonim bagi rakyat di tanah serendah sekebun bunga dan sangat terkenal di bulan Ramadan berbanding bulan lain. Resepinya mudah namun permintaan tinggi dalam kalangan rakyat di negeri ini menjadikan kuih tersebut istimewa khususnya pada bulan puasa. Seorang peniaga juga pembuat kuih nekbat, Abdul Rahman Abdul Aziz 37 dari Kota Baru ketika ditemui berkata, dia turut mengakui kuih tersebut menjadi salah satu pemanis mulut yang terkenal. Boleh puasa ni mesti orang cari. Kalau naik ebak, buah tanjung, jalan lemah, tu lah. Belum boleh Ramadan, macam gitu. Kalau lah ikut-ikut ke ni, kalau saya jual ni, 4-2 jam. Lah ni. Kalau orang sekali saya bawa 200, 300, metak kalau habis. Kalau hari Jumaat satu tu, habis hawa. Menurut bapa kepada 5 cahaya mata itu, dia sudah hampir 30 tahun berniaga kuih bersama ibunya ketika dia masih kanak-kanak dan resepi kuih tersebut adalah turun-temurun. Tiap-tiap tahun, tiap-tiap masuk bulan Ramadan saya jual. Ada semacam. Kalau ada baru ni, orang muda tafing, tepuk 500 hotel. Jelasnya, walaupun resepi kuih itu mudah, namun cara pembuatannya memerlukan penelitian supaya ia kelihatan cantik dan saiz yang sama. Abdul Rahman berkata, dia juga mempromosi kuih nekbat di platform media sosial. Macam adik saya kak, dia macam masuk dalam beg kuning dalam itu. Metak lah aku. Air gula dia, kita bubuh macam pewarna dia, kita bubuh dalam pewarna, lepas tu kita bubuh gula. Lepas tu bubuh daun pandai, bubuh bunga cekik. Bunga cekik tu untuk bang sudah. Selain nekbat, Abdul Rahman juga menjual kuih bunga tanjung, jala emas dan tahi itik yang turut mendapat permintaan tinggi. Katanya kuih muih tradisional dari negeri Cik Siti Wan Kembang biasanya agak manis dan dijadikan sebagai pemanis mulut. Namun katanya dia akan memaklumkan kepada pelanggan jika ada dalam kalangan mereka kurang gemar kuih yang manis. Aku tanya dulu, macam manis ke tak tanya orang mai customer mai tanya. Manis tak je lemah ni? Saya manis. Tak apa, ambil so.